Nak settle hutang korang supaya komitmen bulan jadi lebih rendah, I nak ajar step by step. Cara yang ramai orang guna tapi tak tahu pun benda ni legal. Ramai orang setiap bulan bayar 3-4 jenis hutang. Personal loan lah, credit card lah, Aeon credit lah, kad cash advance, semua ada. Tapi masalah dia, interest terlalu tinggi. Bayaran pun dekat banyak tempat. So end up, gaji lepas tolak hutang tinggal cukup-cukup je. Sebelum tu, korang kena save dulu video ni supaya senang nak rujuk balik. So step yang pertama, kirakan semua jumlah hutang-hutang yang korang ada dengan jujur, jangan tinggal 1 sen pun. Kira berapa total interest korang yang korang bayar setiap bulan. Macam kad kredit je dah 18% setahun, tak termasuk yang lain lagi. And then korang DM kan saya, number yang korang dapat tu akan bagi dekat korang 3 quotation yang berbeza. Sebab tak semua klien nak overlap je, ada juga klien nak cash on hand juga. Jadi saya akan buat ikut yang sesuai dengan situasi korang. Korang pilih mana yang paling sesuai, saya akan uruskan proses tu sampai settle. And then yang baru tu dah boleh start dengan auto debit. Tak adalah termiss ke, terlambat bayar ke, apa ke. Akhir sekali hasil dia yang korang dapat, komitmen bulanan turun, hidup lebih tenang. And then korang boleh bayar dekat satu tempat je. Kalau nak saya bantu kira berapa yang korang boleh jimat, komen log kat bawah sekarang. Nanti saya DM step by step guide untuk mula.